Hai, jom kita pakai AI hari ni untuk buat teknikal analisis. Okey, saya tunjuk korang. Korang pergi je dekat link atas tu tadi. Okey, then korang akan dihantar dekat Telegram. Pilih pair yang korang nak dapatkan mapping ataupun technical analysis. Macam ni saya pilih Forex. Dan saya pilih pair Gold, XAU-USD. Okey, lepas tu pilih time frame yang korang prefer lah untuk mapping. Kalau korang scalper, macam saya pilih M5. Okey, dah pilih M5 tu korang tunggu je. Nanti dia akan buat. Kejap je, tak lama, dalam 10 saat macam tu. Okey, tunggu jap. Okey, tu dah siap. Okey, so kat sini korang tekan gambar tu, nanti korang boleh tengok macam mana dia mapping. So benda ni dah jadi mudah, okey, korang boleh fokus untuk trade je lepas ni, cari setup je. Make sure ada entry dengan SL, macam tu je. Dah tak perlu susah-susah korang nak buat mapping dah. Kat sini kejap kan. Okey, korang boleh baca juga macam ni bearish trend. So bearish trend kita nak cari sell. And then korang bacalah dia ada bagi tahu string apa semua, sentiment market macam mana. Okey, ada juga feature baru ataupun sorry bukan feature baru, feature AI Assist ni akan korang boleh pilih nak buat signal ke ataupun dapatkan sentiment ke. Okey, macam ni saya nak dapatkan signal daripada AI ni, XAU-USD. Okey, saya nak pilih scalping punya signal. Contoh. Okey. Korang pilih je, and then dia akan korang boleh subscribe. So dia akan hantar signal dekat korang. Senang kan? Dia ada free percuma try 7 hari tau. Okey, mudah. Try, jangan tak try.